aku masak apa-apa ke, aku akan letak periuk ke apa atas ni. Assalamualaikum dan selamat kembali. Okay, hari ni aku nak berkongsi dengan satu portable stainless steel BBQ grill. Aku ada pakai ni, nampak pernah tengok aku masak apa-apa ke, aku akan letak periuk ke apa atas ni. Dia je nama Camping Moon. Dia solid besi ni. Okay, dia lipat macam ni, dia datangkan dengan bag, dia ada bag dia. Okay, buka dia. Lepas tu dia macam ni. Nampak? So kita boleh letak periuk ke apa bawah ni. Kita nak bakar apa, unggun api ke, kayu ke, apa-apa kan. So kita boleh letak kita punya tempat masakan lah, pan grill ke apa kita nak masak, kita boleh letak atas ni. Dia bukanlah kita nak grill ayam ke ikan atas ni kan. So dia buat stand ni untuk kita adjust lah, untuk kita letak kita punya periuk ke apa, kita nak masak ayam ke apa, kita letak atas ni. Dia nama Camping Moon. Solid ni. Lepas tu dia punya kaki ni sebenarnya kita boleh adjust dia. Kita boleh adjust, contoh kalau kita nak rendah lagi kan. So kita letaklah dekat ketinggian mana yang kita nak. Contoh kat sini rendah je kan, kita nak pakai rendah je. So adjust lah dua-dua. Boleh adjust dua-dua. Contoh lah kan. Okay, contoh kalau nak rendah macam ni boleh. Ni kalau nak pakai rendah, kalau kata perlu tinggi, boleh buka aja dia begini. Okay. Dia ada beberapa ketinggian boleh adjust lah ikut lubang kat sini. Nampak so paling tinggi yang ni lah. Okay, itu cara simpan dia. Okay, mudah kalau aku ada satu stove yang aku pernah kongsikan. Aku letak stove Coleman tu satu kat sini. So atas ni aku letaklah periuk, nak masak apa-apa aku gunakan benda ni, senang. Dia pun nipis je benda ni, nak bawa apa senang. Cara simpan dia macam tu saja, masuk dalam beg dia. Alright, sampai sini dulu perkongsian aku. Assalamualaikum, bye bye.